Tadabbur ni maksudnya apa di sebalik ayat ni yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita. Kadang-kadang ayat tu cerita pasal orang lain, tapi sebenarnya apa yang Allah Taala nak canon kat kau? Dan yang paling mudah sekali saya selalu sebut, kalau ayat tu menceritakan tentang satu kaum, satu bangsa dan sebagainya kan, dan mereka tu jahat, Allah Taala cerita keburukan perangai mereka, macam Bani Israel dan sebagainya kan. So apa kena-mengena yang kita, Ustaz? Ada kena-mengena. Kena-mengena kau jangan ikut perangai dia lah, itulah maksud dia. Ataupun bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal kebaikan para nabi, kesungguhan para nabi, kesabaran para nabi, ataupun ketaatan para nabi kan. So apa tujuan, apa kena-mengena yang kita, Ustaz? Tentulah ada kena-mengena, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tu nak apa? Nak supaya kita contohilah nabi yang Allah Taala cerita dalam Quran tu. Kau tidak nak buat apa Allah Taala cerita kat kita kalau tak ada pasal kan. Dia ada sebab. Itu kita panggil dia sebagai tadabbur, antara makna tadabbur. So tadabbur ni dia berkaitan rapat dengan tafsir lah. So tafsir ni dia kait rapat dengan kalimat-kalimat tu. Kenapa Allah Ta'ala pakai kalimat ni? Jadi itu antara benda yang berkaitan dengan tafsir. Tapi tadabbur ni dia melangkaui tafsir tu. Dia melangkaui tafsir tu. Jadi sebab tu kita ni kadang-kadang kita kena ambil tafsir yang lama, yang 1000 tahun lepas, yang 1200 tahun lepas, untuk jadi apa tahu, untuk basic kita ataupun rujukan kita hari ni. Kadang-kadang tafsiran daripada para sahabat, tafsiran daripada Rasulullah sendiri. Dan kadang-kadang ada ayat Quran ni Allah sendiri yang tafsir ayat tu. Ada banyak. Itu tafsiran yang paling tinggi sebenarnya ialah apabila ayat tu Allah Ta'ala bagi pada kita, kemudian dia sendiri yang tafsirkan ayat tu. Surah Fatihah kan ada, ingat tak ihdinas siratal mustaqim, kata Allah Ta'ala, tunjuk kami jalan lurus kan. Kemudian Allah Ta'ala tafsir apa jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka kan. Bukan jalan orang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi Allah Ta'ala tafsirkan perkataan dia sendiri, tafsirkan ayat sebelum tu. Jadi itu adalah apa kita panggil, itu adalah kualiti tafsiran yang paling tinggi lah. Dan Allah tafsir ayat dia sendiri kan, itu kualiti yang paling tinggi. Yang kedua ialah apabila Rasulullah mentafsirkan ayat Quran. Yang ketiga para sahabat mentafsirkan ayat Quran. Yang seterusnya barulah para ulama tafsir dan sebagainya, tuan-tuan.